Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan RM5 juta bagi pengurusan dan penyelenggaraan zoo negara termasuk Pusat Konservasi dan Pameran Giant Panda. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pada tahun lepas sebanyak RM5 juta telah disalurkan kepada zoo negara bagi tujuan penyediaan kemudahan tambahan berdasarkan prestasi memberangsangkan pusat tarikan pelancongan tersebut. Bila saya datang dulu, saya umumkan RM5 juta tahun lalu untuk memberikan kemudahan dan penyediaan tambahan di zoo negara ini kerana prestasi mereka membanggakan dan tarikan pelancongan dan juga lawatan anak-anak sekolah memberikan pendedahan mereka agar lebih mesra alam. Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pengenalan pasangan Giant Panda baharu Cheng Xin jantan dan Xiao Yu betina di PKGP Zoo Negara. Pasangan Giant Panda itu merupakan utusan khas dari Republik Rakyat China RRC untuk mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara. Cheng Xin dan Xiao Yu tiba dari RRC pada 18 November tahun lepas dan telah menjalani tempoh kuarantin dengan menunjukkan tingkah laku normal serta aktif yang menandakan tahap penyesuaian yang baik.